Sekejap lagi aku nak masak mi seram berapi, iaitu perisa kari. So aku dah beberapa kali buat, cuma kali ni aku nak buat yang simple-simple lah. Okay, kejap lagi aku akan masukkan telur, sebiji telur lah, dan juga udang untuk memberikan rasa yang lebih sedap. Okey, packaging dia macam ni lah. Mi seram berapi, dalam tu ada mi tarik, ada pelecah kari, dan juga dia punya sambal dia lah. Okey ni. Mula-mula kita didihkan air terlebih dahulu, bagi sampai mendidih. Dan masukkan mi dia, mi tarik dia. Okey, kita masukkan serbuk kari dia. Kemudian kita kacau-kacau. Okey, ni sambal dia. Okey dah, aku jenis tak tahan pedas, aku bubur sikit dah. Aku bubur sikit dah. Itu je. Kemudian kacau-kacau lagi. Kemudian aku masukkan udang yang telah aku bersihkan dan potong. Kemudian kita kacau-kacau. Okey, kemudian kita masukkan telur. So, kita biarkan sebentar. Okey, nampak dah siap ni. Ni udang kita dah masak. Sotong kita pun dah masak. Bukan sotong. Telur kita pun dah masak. So, boleh angkat. Okey guys. Mi seram berapi dari Sembang Seram kita. Perasa kari dah siap guys. Jom kita makan. Okey guys, ni cara aku masak lah. So kalau nak sedap boleh tambah sotong ke, fishball ke, daging ke apa semua kan. Cuma sayur ke kan. Cuma yang ni je bahan yang aku ada. So kita buat apa yang ada lah. Tapi bagi aku yang ni pun dah sedap. Dan kepada korang yang nak beli, tu mi seram berapi, perisa kari dari podcast Sembang Seram kan. Yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.